Hey yo, kawan-kawan, awet-awet, amoy-amoy, handsome boy semua sekalian, anti-anti semua. Jom kita unbox Ulanzi punya ini tripod. Ulanzi dia keluarkan banyak jenis tripod. Jenis yang macam untuk phone pun ada, kaki yang pendek, boleh pakai lah. Tetapi kalau nak letak DSLR, memang tak boleh lah. Yang ini dia lagi mahal sedikit. Sebab apa mahal? Korang dengar tak? Dia punya specialty adalah ini macam sahaja. Buka ini macam, jaga-jaga buka punya masa jangan terhantuk lu punya ini burung dekat bawah. Okey? Ini macam, oh! So, dia punya kepala ini pun sangat kualiti. Ini ball head. Sini dia macam cast iron. Sini dia plastik. Lighten. Macam mana spell lighten? L-A-I-T-E-N. Kepala otak hang. L-I-G-H-T-E-N. L-I-G... Apa-apa sajalah. Sini lu orang pusing. Tarik. Mantap. Kawan-kawan sekalian. Ini actually macam Adrian 176 punya height pun sudah okey. DSLR pun boleh pakai. Apa yang kita nak, dia compact. Ini MagSafe phone punya. Ini macam. Ini macam punya. Dia lebih kurang sama tinggi. Tak tinggi daripada Adrian. Tapi ini kalau angin tiup dia mesti terbang. Boleh kalau tak ada angin. Ini no problem guys. Dia punya kaki 3 segi besar-besar. So, atas sini dia ada thread. Lu orang boleh kunci. Lu orang punya Insta360 ataupun Osmo Action, Osmo Pocket, Action Cam, settle. Kalau lu orang mau letak phone, ini lu orang tarik, ambil keluar. Ini macam. Kalau tarik, dia tak boleh tarik. Tengok, dia lock. Lock dia tak boleh tarik. Ini ya. Tengok, ini macam ambil. Tarik, ambil. Sini, lu orang boleh masukkan lu orang punya phone. Ini macam. Ketat-ketat. Skinny. Macam awet pakai jeans Levi's. Ini macam. So, ambil keluar. Ini macam. Okey, mau simpan. Ini macam. Ini macam. Pusing sahaja. Tutup. Tolak. Ini kuncikan. Tolak. Kunci. Ini macam. Dia depends on lu orang pakai kamera apa. Lepas tu indoor ataupun outdoor. Ini confirm lebih mahal, lebih tahan lasak. Ini dia plastik. Dia punya kaki kecil sedikit. Satu lagi. Ini. Okey, ini dua lebih kurang sama. Cuma dia punya atas tak sama. Ini kasih lu orang. Ini macam pakai phone atau lu orang pakai untuk kamera yang lain. Sama dengan ini. Lebih kurang sama. Tak sama tapi lebih kurang sama function. So geng, ini adalah Ulanzi TT51 yang quite heavy duty. Nak cakap compact, boleh tahan. Tak besar sangat. Ini actually pun sudah boleh pakai untuk Sony A7R. Itu macam punya DSLR memang okey. Harga pun okey. Compact, tak berat sangat. Okey, Ulanzi TT51.